sinergi di antara Kementerian Pangkutan dengan Kementerian Pertahanan ini sangat banyak. Kerana skill set yang kita perlukan dalam sektor pangkutan ini ada pada pesara-pesara tentera. Sama ada tentera udara, tentera darat ataupun tentera laut. Yang dia match dengan sektor pangkutan ini. Kerana daripada defense sector kepada civil sector, dia skill setnya sama. Umpamanya MRO dalam pesawat, MRO untuk pesawat. Satu sektor yang saya katakan dia akan berkembang dengan pesat di negara kita. Sebab yang pertamanya syarikat-syarikat penerbangan kita ini terus mempunyai lebih banyak pesawat. Apabila lebih banyak pesawat, lebih banyak MRO diperlukan, lebih ramai technician diperlukan. Dan juga kita sedang menarik banyak pelaburan juga dalam sektor private jet. Ini business aviation. Business aviation ini akan menjadi tumpuan kita di kawasan Subang. Di kawasan Subang sekarang ini ada banyak syarikat-syarikat asing yang melabur kat sana, membuka MRO facility mereka di Subang. Subang mempunyai satu kelebihan. Yang pertamanya, dia ada landasan. Ini keperluan untuk apa-apa MRO. Private jet boleh land serta-merta, dan di kawasan sekitar itu banyak hangar-hangar yang menjadi kawasan MRO. Akses kepada landasan itu sangat penting. Yang keduanya, kos kita sangat kompetitif. Kalau kita lihat kepada rantau di ASEAN ini, banyak private jet ini di Singapura, di Hong Kong, di Thailand dan sebagainya. Jadi kita akan menjadi satu pusat di mana boleh menyediakan perkhidmatan MRO kepada bukan saja pasaran Malaysia, tetapi pasaran rantau ASEAN dan beyond. Dan saya rasa bahawa ini mempunyai satu sektor yang sangat berpotensi. Jadi apabila banyak pelaburan ini masuk, mereka juga secara logikalnya memerlukan ramai tenaga mahir. Dan apabila kita memerlukan tenaga mahir, keperluan itu mendesak. Yang paling cepat boleh memenuhi keperluan ini ialah pesara tentera. Kerana mereka sudah ada skill set itu. Jadi perlukan sedikit latihan dan mereka terus boleh menjadi tenaga-tenaga ini, tenaga mahir ini, berbanding dengan tenaga muda. Kerana tenaga muda mungkin pengalamannya tak cukup lagi. Sebab kita kerja-kerja ini adalah merupakan highly skill. Dia memerlukan bukan saja kepakaran tetapi pengalaman, dan juga dia punya latihan dan sebagainya. Jadi saya lihat bahawa ada banyak sinergi yang boleh kita laksanakan. Dan dalam bidang pengangkutan darat pula, hari ini kita banyak permulaannya kita fokus kepada sektor logistik. Sektor logistik ini entry levelnya dia tak begitu tinggi lah. Dia umpamanya pemandu truck. Pemandu truck ini dia ramai juga dalam angkatan tentera. Dia juga membawa kenderaan-kenderaan dalaman, kenderaan tentera dan sebagainya. Jadi mereka sudah ada pengalaman, sudah ada lesen tentera. Jadi sebelum ini lesen tentera itu kita tak boleh convert immediately. Sekarang ini kita buat program dan ada kerjasama strategik ini. Jadi apabila mereka sudah ada lesen tentera, katakan ada pengalaman membawa truck, kita terus convert dia mendapat lesen E. Lesen E ini maksudnya dia boleh membawa prime mover untuk membawa lori kontainer dan sebagainya. Untuk mendapat satu lesen E ini kosnya 4 hingga 5 ribu. Jadi sekarang ini kita buat program ini, convert terus. Dia tak payah, dia jimatkan kos itu, dapatkan terus, selepas bersara saja, dapatkan lesen itu. Dan seperti yang dikatakan, ada tempoh peralihan, mereka ditempatkan di syarikat-syarikat logistik ini untuk buat latihan. Untuk syarikat pun baik. Dia ada dapat pekerja yang mahir. Yang keduanya, latihan itu tak perlu bayar apa-apa. Sebab tempoh peralihan. Gaji masih diterima oleh tentera tersebut. Jadi ini adalah satu konsep menang-menang yang kita amat berterima kasih atas kerjasama daripada Kementerian Pertahanan.